أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita dalam keadaan penuh nikmat, menjadikan kita mampu bernyawa, bernafas, bergerak, mencerap segala panca indera. Allah Ta'ala jadikan kita dengan dua nikmat yang terbesar, nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan inilah kita melakukan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang. Dan hari ini khususnya kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah, dan Allah Ta'ala mengekalkan kita berada dalam majlis ilmu. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga limpah kurnia nikmat dan rahmah kepada para sahabat, tabi'in, juga ulama-ulama muslimin dan muslimat yang mengikut akal baginda sehingga ke hari kiamat, insya-Allah. Jadi insya-Allah bertemu kita, temu lagi. Ingat lagi, sebulan tak lupa lah. Kadang-kadang makan banyak penyebab lupa. Dalam kitab kita pun untuk sebut makan banyak penyebab lupa. Ada makan banyak tak lain. Bulan Syawal itu banyak makan. Allah patut. Ingat lagi tak? Ya, kita belajar sebelum Syawal, masuk bulan Ramadan. Ingat lagi tak? Allah, itulah tak apalah seluruh belajar. Itulah manusia. Tapi kalau bolehlah, macam mana banyak pun panggilan untuk makan, kurangkan makan. Itu cara ni. Alah, kadang-kadang kita bukan nak makan sangat, sebab lapar je tu. Kalau tak lapar tak makan, ke makan juga. Tak lapar makan juga. Itu masalah juga. Dia sebab apa makan? Lapar. Kalau tak lapar, malas nak makan. Kita lah yang dah tua-tua, budak-budak lain. Budak-budak memang tak lapar boleh makan. Jadi sebab itulah nak bandingkan antara orang dewasa dengan budak. Dewasa dia makan tak ada sebab, budak makan tak ada sebab. Kalau ada orang dewasa makan tak ada sebab, budak lah tu. Faham tak? Okay? Gitu cerita dia. Jadi insyaAllah kita sambung kitab Matan Faridah Baridatul Faraid fi ilmi aqaid, pada bicara ilmu tauhid. Muka surat berapa lah? Ada tanda? Siapa yang tanda? Ini hilang tanda. Saya memang tak tanda, saya minta maaf juga. Banyak tempat sengaja, jadi tak tahu mana satu kita tanda. Ada? Muka surat berapa lah? Mana? Muka surat 5. Okey? Bagi tak ingat? Ingat muka surat dia. Tak cuba tengok mana? Dua baris ke atas. Bolehlah kita sambunglah dua baris. Muka surat 5, kita sambunglah 2 baris daripada atas. Wujud dah masuk dah itu. Wujud dah masuk lah. Sifat wujud dah masuk dah. Ingat macam dah. Bakok Kidam belum. Kidam belum lah. Kita masuk ke kidam. Okey, bukan 2 baris. 4 baris daripada bawah. 4 baris daripada bawah kitab Matan Faridah. Berkata muallif rahimahullahu ta'ala, yakni Syekh Ahmad Al-Fatani, kedua kidam, keduanya pun sifat yang wajib diketahui, yang wajib bagi Allah, yang wajib diketahui oleh tiap-tiap mukallaf.
yang wajib dipelajari oleh tiap-tiap mukallaf, yang wajib bagi Allah Ta'ala, iaitu sifat kedua kidam. Apa dia? Kidam. Ini kena pegang. Saya ulang banyak wajib, banyak sangat wajib Ustaz. Wajib di sini ada dua wajib. Satu wajib akal, yang kedua wajib syarak. Wajib pada akal, wajib kita percaya dan yakin bahawa Allah bersifat dengan sifat kidam. Wajib pada syarak, kita kena belajar. Siapa yang meninggalkan belajar tentang perkara yang makan sifat kidam ini, maka berdosa. Melainkan dia dah pandai. Dia pandai cerita lain lah. Tapi dia tak tahu apa, tapi dia tak nak belajar. Dia rasa pandai. Ini masalah kita sekarang. Kadang-kadang kita rasa tak tahu dah Ustaz, tak payah belajar sangat benda ni. Gitu kan, pandai sangat itu tu. Jangan jadi gitu. Melainkan betul-betul dah boleh khatam kitab ni, boleh baca balik kitab ni, insya-Allah lah. Mana kata boleh lah kalau tak nak belajar. Jadi yang kita kena faham. Jadi kita kena faham Allah Ta'ala ada sifat kidam. Artinya sedia. Apa maksud kidam? Artinya sedia dan dikehendaki dengan dia. Yang dikehendaki dengan maksud sedia ini, sedia yang zati. Sedia yang zati. Sedia ni apa dia? Sedia macam kita sedia pen ke? Kita sedia untuk exam bersedia tu? Bukan. Sedia di sini bermaksud sudah ada sebelum azali. Susah orang panggil semua azali. Sebelum masa dijadikan, sejak azali lah nak boleh juga. Kita kena faham Allah ada dalam keadaan tidak dijadikan. Maksud itu dah ada Allah Ta'ala yang zati tidak dijadikan. Kita arati. Beza situ. Kita arati mendatang maksudnya kita ada sebab Allah jadikan. Allah ada tidak dijadikan. Kita ada dijadikan. Faham itu? Maksudnya Allah ada tiada tarikh mula. Kita ada tarikh mula. Bila tarikh mula kita? Tarikh lahir tak. Kita dah ada dapur rumah tu. Tak, masa dapur rumah tu kita dah ada tak? Bila? Dapur walaupun kira balik ya. Saya tak tahu. Masing-masing kan kira. Masa ditiupkan roh. Masa tiupkan roh masuk. Sebenarnya Allah dah tentukan kita untuk dijadikan ini sejak azali lagi. Allah tentukan nasib qada qadar kita semua dan tak akan berubah. Okey, sama. Nanti itu kita bahas panjang kemudian. Dan makna sedia yang zati itu ketiadaan permulaan bagi wujud. Ketiadaan permulaan bagi wujud. Ginilah tulis sikit biar nampak cerita. Kalau tak nampak cerita dia ni, biar nampak cerita nak Okey. Tulis baru sedap. Baru masuk. Okey. Sifat wajib yang kedua, sifat apa? Sifat kidam. Apa maksud kidam? Sedia. Takkan nampak tak ni? Dia macam nanti tak ada. Nampak sifat kidam artinya sedia. Tapi lama-lama kita faham sedia macam mana. Sebab itu dia kata tadi sedia yang zati. Sedia yang zati ni tak faham apa maksud sedia yang zati. Jadi apa kata kita? Ketiadaan permulaan bagi wujud. Ketiadaan permulaan bagi wujud. Ketiadaan permulaan bagi wujud. Kalau kita cakap orang faham tak cerita? Apa maksud ketiadaan permulaan bagi wujud?
senang faham perkataan kita, tidak ada mula, tiada permulaan. Boleh faham kalau kata tiada permulaan? Tak faham juga? Sikit, nak faham lagi, boleh tambah lagi. Tiada apa? Tidak dimulakan dengan Allah. Bawa nampak je, bawa nampak dengan tiada. Boleh tak? Dia ada tiga nama. Satu, kata kitab ketiadaan permulaan bagi wujud. Macam susah baca ni. Nak senang lagi, tiada permulaan. Tak faham juga. Tidak dimulakan dengan tiada. Kita nak bagi faham, bagi contoh makhluk. Contoh makhluk. Contoh, ambil contoh sini. Contoh makhluk daripada makhluk kenal tak makhluk? Siapa makhluk? Kita lah. Nak duduk orang lain, kita lah ngaku di sendiri. Memang boleh je tunjuk orang lain pun makhluk juga. Orang lain makhluk juga, ni meja ni pun makhluk juga, maka ni makhluk juga. Kalau ada tak ada, ni ada permulaan. Memang ada boleh. Tadi tak ada mana? Tengok nampak ada. Tadi tak nampak ni, biar ada nampak. Ni makhluk nama dia. Faham tak? Makhluk macam mana cerita dia? Daripada tiada kepada ada. Ni makhluk. Kembali, makhluk. Contoh makhluk ni, dia tak ada sebenarnya, tapi ada tak sekarang? Ada lah kita. Macam mana kita tahu ada lah, tengok nampak ni, nak ada. Jadi bila kata makhluk daripada tiada kepada ada, maksudnya apa? Dijadikan. Makhluk dijadikan. Allah Ta'ala ada ni. Ni kata Allah macam mana? Ada, tidak dimulakan. Tidak dimulakan. Itu dia bagi dengan tiada. Kita tak boleh kata juga sentiasa ada, tak boleh juga. Sentiasa tu macam soalan dikekalkan. Tak boleh, semua ada. Allah ada, tidak dimulakan dengan tiada. Tu pegang situ. Okey. Boleh? Boleh? Ada yang pening tak? Ada pening ke? Rasa nak jatuh ke? Ada? Boleh? Boleh. Cakap pun kalau tak dapat, tak jelas ke apa, beritahu. Biar kita belajar ni biar masuk betul. Balik ni boleh jelas. Okey. Artinya apa? Dibagi arti lagi tu. Tiada mendahulukan ada Allah itu oleh Adam. Tidak dimulakan dengan tiada. Tiada didahulukan. Sebelum tu ada Allah itu oleh Adam, oleh tiada. Adam tiada. Ain dan mim. Adam tiada. Tidak didahulukan dengan tiada. Kalau tak ada guru ni penuh Adam, Nabi Adam ke apa? Dia bukan. Kalau kaitan Nabi Adam ni, dia cerita Adam bahasa Arab, bahasa Melayu tiada. Maka tiada mana? Dan keluar dengan sedia yang zati itu, sedia yang zamani, iaitu panjang masa. Ada lagi selain daripada zati, dia ada orang sebut juga, ada namanya sedia yang zamani. Bukan zaman Islam kan. Zaman ini zaman. Iaitu apa dia? Iaitu panjang masa. Zaman ini menunjukkan lama, panjang masa. Serta terdahulu Adam. Terdahulu daripada tiada juga. Zaman ini dia tak pakai di sisi Allah. Zaman ini dipakai pada makhluk. Batu zaman ini makhluk. Apa? Bukan. Memang zaman tu makhluk. Sebab apa zaman tu makhluk? Masa lah. Ada masa. Tahu lah masa. Masa ni apa? Masa ni makhluk lah. Allah tidak bergantung dengan makhluk. Kita dengan masa. Kita ada gantung. Kita di dalam lingkungan masa. Batu dulu muda, sekarang tua. Tak? Dulu kecil je, sekarang dah besar.
Nah, sebab bergantung dengan masa dan Allah jadikan itu. Jadi kita faham di sini zamani ini dipegang pada makhluk. Okey, jadi kalau pada Allah dipanggil sedia yang zati. Kalau betul kan nak lebih lagi, siapa yang ada buku, siapa yang ada buku ni kalau saya letakkan lagi ada 2 lagi tambahan. Ada 2 lagi tambahan kidam. Biasa kalau terjumpa lah. Ni 2 lagi. Kalau kat sini dah sebut zati yang kita ni qadim hakiki. Dia ada satu qadim sifati kat sini. Sifati. Qadim sifati ni sama juga sifat yang tiada permulaan, zat yang tiada permulaan. Sifat ini pada Allah Ta'ala juga boleh dipasang. Kenapa? Menunjukkan sifat Allah tiada boleh. Ada tak buku ni? Ada. Tak ada itu kawan ni tu. Nanti tengok balik. Idofi dia ada lagi zamani. Kat sini ada satu lagi idofi namanya. Idofi. Idofi. Idofi zamani ni menunjukkan masa. Idofi menunjukkan susunan. Susunan. Idofi ni susunan. Contoh terdahulu abang dulu, baru adik. Dia susunan abang dulu adik. Boleh adik dulu? Tak boleh. Yang lahir abang dulu adik. Abang lahir dulu. Kalau adik lahir dulu, tak ni tu. Macam mana adik lahir dulu? Tak boleh. Itu nama sedia yang idofi. Pada zaman ni iaitu pada panjang masa. Okey. Tak apa ni dalam yang lebih tayang ni je sama sini je. Supaya kita faham jika orang sebut pada sisi Allah, Allah itu pada perkara zat dan sifatnya yang tiada mula. Adapun pada zaman dan bahkan susunan itu makhluk. Tu dipaham, tu cukup tu. Okey, boleh. Boleh dapat Okey. Seterusnya. Ni laju. Dan mustahil lawannya bagi sifat kidam iaitu hudus, artinya baharu. Lawan bagi sifat kidam hudus. Dia ada lawan dia. Lawan ni apa? Nak menunjukkan bahawa ada sifat. Saya salah pakai kesama tadi. Dia tak dia. Dia dah hilang dulu Kenapa? Dia kena gini sikit. Dia ada lawan. Kan saya silap. Oh, dia kena tutup. Dia angin kuat sangat. Angin dia masuk tahu dia. Okey, faham. Lawan iaitu mustahil. Okey, tutup. Apa dia? Hudus. Macam yang pedak ni. Hudus. Iaitu apa dia? Hudus. Maksud dia baharu. Apa dia? Baharu. Hudus artinya baharu. Apa maksud baharu? Ada permulaan. Tak faham lagi lah. Ni lah semua. Dia daripada tiada kepada ada. Baharu ni daripada tiada kepada ada. Ada permulaan. Ini daripada baru. Kita ni walaupun umur 60 tahun 70 tahun, kita baru. Sebab kita makhluk dia benda baru. Di baru di sini bukan nak merujuk kepada panjang masa, tapi baru menunjukkan baru kita ada permulaan. Benda perkara yang ada permulaan namanya perkara baru. Okey, boleh pegang ni. Okey. Boleh? Okey. Okey, baik kawan. Senang sungguh. Dan dalil kidam Allah Ta'ala itu bahawasanya ada dalil. Lepas tu
benda ni dia kena belajar ni. Kalau dapat khatam ni, lepas fardu ain kita pada sifat kidam. Okey. Lepas tu kita belajar dalil. Dalil bagi kidam. Macam mana buat dalil? Yang tadi tak sudah ada formula. Ya, apa formula dia? Jika maka. Tulis dulu. Jika dan maka. Okey, jika apa? Lepas jika apa dia? Lepas jika letak sifat lawan, sifat mustahil bagi kidam. Apa sifat mustahil lawan bagi kidam? Hudus. Jika Allah baharu. Dia punya gini. Sebab ini dulu, nanti baru kita beritahu. Nak senang faham pada membuat dalil. Ni lepas ni keluar dalil apa pun, mukhalafah ke, dalil apa, qudrah, iradah, ilmun ke, tak kisah. Ini dia formula sama dia. Dia ambil lawan. Lepas jika lawan dia, jika Allah baharu, maka benda baru dia. Maka Allah dijadikan. Betul? Jika Allah baru, Allah itu dijadikan. Mustahil Allah dijadikan. Sebab mustahil sebab apa? Sebab apa nak bagi akal kita dapat? Kenapa kita dalam mustahil tadi kan? Kalau Allah dijadikan, maka Allah lemah. Betul tak? Benda yang dijadikan ni benda lemah. Kena tak Tuhan itu lemah? Tak kena dengan akal kita. Kalau kita kata Tuhan dia lemah. Kalau kita sebab itu, kalau kita tengok pandangan dalam akidah atau agama-agama lain, jika kita tengok keadaan dia, banyak cerita-cerita meletakkan Tuhan ni macam lemah. Tuhan dilahirkan, Tuhan dijadikan daripada batu, lemah. Tak kena akal kita tak dapat menerima bahawa Tuhan itu dijadikan. Boleh faham tak? Nak pegang kat situ. Akal kita tak dapat terima. Jika Tuhan itu dijadikan, maka tak layak jadi Tuhan. Sebab sama macam makhluk ya. Itu nak pegang. Itu dalil akal sampai situ. Kalau dapat sampai situ, lepas. Dalil gitu je. Tak susah dalil. Ke susah? Kenapa? Susah ke senang? Susah juga. Boleh lah, boleh saya. Boleh lah. Bapak boleh ya. Bapak boleh. Sebab tinggal sini. Dan dalil kidam Allah Ta'ala itu bahawasanya jika ada ia baharu, nescaya berhajat ia kepada yang membaharukan dia. Dijadikan Allah, maka Allah dibaharukan atau Allah berhajat. Lagi tahu berhajat kepada membaharukan. Tapi sama lah dijadikan ni. Cuma ayat dia lain sikit. Boleh dapat? Sama je. Dan iaitu mustahil ya. Sebab dalam ni dibahas pula ada daur dan tasalsul. Kita nak bercerita dah dulu ni kan. Allah sebab itu senang. Daur dan tasalsul. Dia ada bahas kat sini. Saya baca dulu nanti saya tulis. Ini kena padam juga ni. Tak tak boleh baca dulu. Dan iaitu mustahil kerana dia ada perbahasan tentang daur artinya berkeliling atau tasalsul artinya berhubung-hubung yang tiada berkesudahan, dan keduanya itu mustahil. Pada akal kita ni mustahil Allah bersifat macam daur dan juga tasalsul. Ini cara ulama bahas. Kalau kita boleh sampai sini, lepas dah. Kita punya hukum akal kita tu dah kuat dah. Cuma kat sini ulama bahaskan lagi, ada dua konsep yang biasa diletakkan dalam ketuhanan. Nak menunjukkan Tuhan tu hebat, lalu diletakkan konsep ini. Konsep apa? Daur dan tasalsul. Dan dua-dua ni tertolak.
tidak dipasang pada Allah Ta'ala, maknanya tak kena. Tapi konsep ini dipegang oleh kebanyakan sifat ketuhanan pada agama lain. Boleh saya katakan di sini. Mana sini? Yang betul. Ada ladang. Boleh macam padangnya. Bawa ada padang dia. Ini makhluk. Batu makhluk kan degi. Degi. Tak indah tau. Gitu. Okay. Jadi itu tu lah. Apa dia konsep? Ada dua. Satu nama Daud. Tutup ni. Coba kita buat. Satu nama Dur. Satu lagi nama Tasalsul. Sebenarnya Tasalsul. Ini kalau saya tak kalau kata Ustaz, saya tak boleh hafal Daud Tasalsul, macam susah nak hafal. Tak boleh lah. Tapi dapat hafal, dapat pahala. Okey. Daur disebut apa ni? Daur adalah berkeliling. Berkeliling. Okey. Tasalsul berhubung. Dah, dia memang gini ya, dia akhir zaman. Ini namanya dia tak bakok. Nanti kita masuk bakok lah ni. Ini makhluk, dia tak kekal. Berhubung. Okey. Daur dan tasalsul. Okey, macam mana nak faham daur dan tasalsul ni? Okey. Berkeliling ni gini contoh. A dijadikan B, B jadikan C, C jadikan A balik. Ini namanya berkeliling. Kalau tasalsul begini, A jadikan B, jadikan B jadikan C, C jadikan D, D jadikan E, E ada apa ya? Sampai bawah lah, F, G, H, I, J, K sampai bawah lah. Tak habis. Dia sampai bila tak tahu sampai ke akhirnya lah. Tapi dijadikan juga maksud walaupun dikatakan tak habis, kata bakok sehingga ke akhirnya, tapi ini maksudnya dijadikan, tetap dijadikan A jadikan B, A jadikan B, walaupun dia daur atau tasalsul, tak kena dengan konsep ketuhanan. Yang memberikan bentuk Tuhan itu adalah ada sifat Tuhan. Macam ni tak layak. Sebab ni bersalahan dengan sifat ketuhanan. Tuhan dijadikan, tak benar. Yang ni A jadi B ni macam gini lah. Dia macam konsep reinkarnasi. Pernah? Reinkarnasi. Kan orang selalu sebut kan, ada cerita macam dia dulu manusia, lepas tu sebelum tu ada Tuhan lain tu jadikan manusia. Tapi dia sebab dia zikir tapi dia ingat dia pun, lalu dia baik sangat, naik martabat jadi Tuhan. Gitu. Tu nak tahu dia pun pada Tuhan, dia akan bantu makhluk seterusnya pula. Ada dia pusing-pusing kita makhluk tu jadi Tuhan, pusing balik. Itu tasalsul, keturungan. Dan daur ni macam dia macam cerita rasa kuning orange lah. Dia macam kalau tengok cerita Clash of Titan, Imam dia apa? Clash of Titan. Ada tak? Bertanya Imam kau cerita tak? Cerita apa? Yunani Greek. Konsep ketuhanan Yunani Greek. Dia macam kan yang tamu tiga, Zeus, Poseidon dengan Hades. Kan? Terima. Dia ada beradik dia ada. Ingat. Lepas tu dia ni ada anak. Zeus ada anak, tanya Hercules. Tahu cerita Hercules? Tak tahu dia lah. Tengok je lah dia ada cerita dia lah. Maknanya bila Tuhan ni dia lemah, anak ni bantu dia untuk naikkan kuasa dia. Dia gitu lah cerita dia. Jadi macam mana cerita? Macam dia pula bantu yang sebelumnya tu jadi power balik. Dia macam berkeliling kan tu. Dia membantu di antara satu sama lain. Kena dengan konsep ketuhanan ini.
pening gitu. Macam dah orang ni macam pusing gitu. Jadi kalau gitu tak layak. Sebab tu Allah jadikan kita supaya kita berfikir lagi, berfikir tentang Allah SWT tidak bersifat dengan sifat makhluk. Jika kita letakkan Allah ada sifat makhluk, maka akal kita tak dapat terima. Itu cerita. Nak bagi faham supaya akidah kita betul. Okey, ada soalan. Saya cakap banyak ni kan syok sendiri pula ni. Ada soalan? Ada soalan beritahu? Ada? Faham? Saya dulu masa belajar mana orang tanya tu macam susah nak faham. Ni boleh faham ni? Dah banyak kali ulang lah. Ni bukan main sekali ulang ni, berjumpa kali ulang lah. Tapi gitu lah, biar sama boleh ngajar. Okey, boleh sambung ya, bagus ya. Dan keduanya daur dan tasalsul itu mustahil. Kata mustahil gini, tak kena dengan sifat ketuhanan. Dan apabila sabit kidamnya Allah Ta'ala, mustahillah atasnya baharu. Mustahillah Allah Ta'ala itu baharu. Jadi kini pegang. Itu pun dah comel. Pegang ini je. Pegang ni sampai mati, insya Allah. Inilah yang akan menyelamatkan kita di alam barzakh nanti dan di mahsyar nanti. Dua ni belajar ni. Sebab apa? Inilah jalan yang ulama sediakan untuk kita kenal Allah Ta'ala. Tak ada jalan. Orang tak belajar, dia tak faham lagi ni. Dia tak faham. Dia, bila kita belajar ni, kita faham. Dia teguh kita punya jiwa kita. Dia tak tergoyang. Yang banyak goyang pada akidah ni, banyak rosak akidah ni, sebab dia memang tak duduk dalam majlis sifat 20. Sebab ada orang tanya, penting sangat ke sifat 20 belajar ni? Kalau tak belajar boleh jadi sesat. Memang cakap saya, ramai hari ni salah faham. Contoh, kan kita sebut dia Allah tidak memerlukan berhajat pada membaharukan dia. Nak menunjukkan apa? Allah tidak bergantung pada makhluk. Tiba-tiba dia kata Allah duduk atas langit. Maknanya Allah bergantung dengan makhluk. Mana situ pun tak dapat konsep. Panik dapat situ. Salah. Sedangkan sebab itu belajar betul Allah wujud tanpa tempat. Allah wujud tanpa tempat. Jangan pula tiba-tiba ulang Allah wujud tanpa tempat. Allah wujud tanpa. Nak tanya lagi kali Allah di mana-mana. La ilaha illallah. Salah. Orang saya Allah wujud tempat, dia tiba-tiba keluar Allah di mana-mana. Ada saya tanya, kan kita dah ada 6 juta kali dah ulang. Tanya balik, dia sebut Allah di mana-mana. Salah. Di mana-mana tu tempat. Ada mana-mana tu tempat. Pegang perkataan Allah wujud tanpa tempat. Boleh tak baik? Sebab kadang-kadang sedang orang dengar kat TikTok, ada ngajar dekat mana-mana tu, dia letak Allah di mana-mana. Dengar macam Omega, dia kata Allah tak serupa makhluk, lalu disebut. Sebab itu Allah di mana-mana. La ilaha illallah. Salah tu. Dia kadang ngajar, dia tak lain dengan yang tepat. Sebab tu kita belajar ni kena ada ketepatan. Belajar ni kena merujuk kitab, kata kitab. InsyaAllah boleh. Cukup dulu boleh. Sebab saya pun ada kelas lain pula apa ni. Jadi nak kena terbang apa ni. Terbang laju sikit lah. Jadi cukup dulu, insyaAllah. Moga-moga hari ni habis satu bab ni dah sedap ni. Satu bab ni balik ni rasa dah boleh dah ngajar malam ni. Kata-kata yang isteri dia InsyaAllah. Wallahu a'lam bis-shawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل صلاة كاملة
وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وجهه الكريم على آله وصحبه في كل حد ونفاس بعدد كل معلوم بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.